Tak ada ikan pun, Kadi. Betul ke tempat ni yang kau cakap tu? Ada. Hari tu aku tangkap kat sini lah. Cuba kau sawut tepi-tepi ni. Tak ada lah, Kadi. Kau ni biar betul. Kita ni dah berjam duduk dekat sini. Seekor pun tak dapat. Hari tu aku dapat kat sini lah ikan. Hari tu kau sok ikan dekat sini, kau dapat ikan apa? Ikan siakap. Ikan siakap? Ha. Kau banyak mengarah lah, Kadi. Cuba kau turun pula. Aku tak boleh. Aku tak pandai berenang. Tak pandai berenang apanya. Air sakat betis je. Tapi kat sini dalam. Aduh, kau pun satu. Manalah budak tak bertuah ni. Balik sekolah terus keluar. Ni mesti pergi main kat tali air ni. Dapat kat aku, siaplah kau. Ada tak? Pak Bodu ada lah. Boleh lah tu. Pak Bodu nak buat apa? Besar sesak jadi katak. Boleh bela juga. Manalah budak-budak ni. Oh, kat sini rupanya kau nak mik jangan lari. Naik. Balik sekolah terus keluar. Makan tak, apa tak. Pergi sana anak mik. Kau lah ni ajak aku. Tengok. Habis bakul sayur ayah pakai buat tangguk ikan. Kau tangguk ikan apa kat sini? Mana ada ikan? Ada ayah. Hari tu kan, Kadir bagi tahu dia dapat ikan siakap. Kau percayalah dengan si Kadir ni. Amik pun tak percaya kat dia tahu. Betul ayah. Ni tengok ni. Adik dapat tangkap ikan bilis ayah. Nanti ayah balik goreng Ni bukan ikan bilis, Dik. Ini ikan gapi. Orang buat perhiasan. Tapi boleh makan kan? Mana boleh makan? Kau ni. Dapat. Dapat. Mana? Banyaknya ya. Sama macam ikan ni. Iyalah. Cepat. Banyak lagi ni. Jom. Nah ya. Tangkap lagi ya. Balik nanti kita jual ya. Laku ikan ni. Tak nampak dah, Dek. Dah tak ada ni. Seronok lah, Dek. Ayah seronok. Esok kita datang tangkap lagi Boleh ya. Nasib baik ayah aku seronok. Kalau tak kita dah kena miak. Dah tak ada lah. Jomlah kita balik lah. Jom ya. Banyak kan? Banyak. Okay. Kita jual ya. RM10 sekor.